Dan inilah 5 benda yang saya belajar lepas dah bakar duit sebanyak RM12,000. Okey. Yang pertama, iklan tak cukup variasi equal kepada tak ada sales lah, okey, tak ada revenue. Okey. Kalau kita hanya harap pada satu atau dua gambar saja yang boleh convert, memang sorry lah, tak akan berlaku benda tu. Okey. Kena banyakkan kreatif, dari segi gambar, video, copywriting, kan, baru boleh test mana yang betul-betul jalan. Okey. Saya awal-awal dulu saya hanya run dalam 5 video je macam tu, memang CP-CP lah, macamnya suam-suam je lah kan. Dan lagipun kena aware, saya punya Facebook page, Instagram page pun sangat-sangat baru nak set up. Okay? Dan saya pun start dengan very lowest lah. Saya start saya dalam RM50 satu hari sebenarnya. Tapi sebenarnya kita memang kena lagi banyak lah kan. Banyak lah dia boleh test. Yang kedua, follow up system is a must lah. Pada minggu pertama tu sebab saya baru nak set up ialah website semua kan. Jadi ada banyaklah trafik ataupun leads yang masuk tu dia tak convert sebab tak ada sistem. Jadi apa saya buat adalah saya tambah WhatsApp button dalam website tersebut dan juga guna email marketing lah sebagai untuk sistem follow up. Iaitu saya guna Omnisend lah. So far saya rasa Omnisend paling user friendly, especially bagi yang guna WordPress, dan senang lah nak set up. Saya rasa saya set up tu dalam macam sejam 2 jam saja dan baru dah nampak ada perubahan dari situ.